Agaknya, apa punca harga emas turun dengan sangat banyak minggu ni? Untuk yang belum tahu lagi, sebenarnya harga emas baru sahaja menjunam lebih daripada 4% dalam masa satu hari sahaja semalam. Yang paling pelik, dunia kan tengah tegang dengan perang US dan Iran sekarang. So, macam mana harga emas boleh jatuh dengan sangat banyak ni? Buat yang tak tahu, jangan lupa save dulu video saya dan jangan lupa follow untuk more ilmu emas dan juga kewangan. Dalam penulisan Mahagur Emas Tuan Syukur Hashim, beliau ada kongsi bahawa Donald Trump baru sahaja bagi amaran yang keras untuk serang Iran balik sebab isu helikopter US kena tembak. Bila perang makin panas, Selat Hormuz kena sekat, berlakulah gangguan bekalan minyak yang paling teruk dalam sejarah moden hari ini. Kesannya, harga minyak melambung naik, inflasi dekat US pun turut melonjak paling tinggi sejak 3 tahun yang lepas. Tapi tuan-puan mesti pelik kan? Biasanya kalau dunia tengah perang atau inflasi sangat tinggi, harga emas makin mahal sebab orang takut. Tapi kenapa kali ni terbalik pula? Untuk pengetahuan tuan-puan, mata wang dolar US mengukuh dengan sangat tinggi dan pelabur besar semua pakat untuk jual emas dan ambil untung terlebih dahulu. Lagipun, bank pusat di US mungkin terpaksa kekalkan kadar faedah yang tinggi sebab isu minyak ni. So, apa sebenarnya kesan kepada semua penyimpan emas macam kita ni? Untuk pengetahuan tuan-puan, penurunan harga ini sebenarnya adalah satu diskaun besar dan berita yang sangat gembira. Masa orang lain tengah panik, itulah masa terbaik untuk kita bertindak. Bak kata orang, buy the dip. Harga tengah rendah banyak ni, inilah masanya untuk semua penyimpan emas tambah tabungan gram emas masing-masing. Buat yang belum mulakan simpanan emas, tuan-puan boleh bermula dengan serendah RM100 saja di Public Gold melalui akaun Emasgap. Pendaftaran percuma dan tuan-puan boleh menabung dengan sangat fleksibel. Nak saya bantu, tuan-puan cepat-cepat komen emas di bawah dan saya akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.